tentang cinta yang datang perlahan, membuatku takut kehilangan. Biar ku berlebihan Saya lagi. Apa dia? I tanya, siapa dia? Skandal I. Sudah. Apa yang sudah? Cukup. Apa yang cukup? I yang harapkan cinta you tapi sibuk dengan perempuan tu. Baru kami. Okay, fine. Apa yang you nak? You nak sangat perempuan tu kan? Let me go! Assalamualaikum semua. Sihat ke semua? Okay, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih sebab hadir ke sesi ini hari ini. Dan saya tahu setiap orang daripada kalian membawa pengalaman dan juga cerita serta kesedihan yang berbeza-beza. Jadi saya nak meyakinkan anda bahawa sesi integrasi ini adalah satu jalan untuk saya nak membantu anda semua dalam mencari jalan penyelesaian bagi setiap masalah yang anda hadapi. Jadi sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Umairah Alia Zainal Abidin. Saya pekerja sosial dan sesi ini kita mengamalkan prinsip dan juga prosedur yang telah ditetapkan oleh pekerja sosial lah, di mana setiap kerahsiaan klien adalah tanggungjawab kami dan saya akan mendengar dengan niat untuk memahami dan tidak menghakimi sebarang masalah yang anda semua hadapi. Macam saya katakan tadi, sesi ini adalah sesi untuk orang bercerita apa yang mereka hadapi untuk saya atasi masalah tersebut. Jadi jadi sekarang boleh tak saya nak minta setiap seorang memperkenalkan diri dan keadaan awak sekarang, dari segi emosi awak sekarang. So start dari sini, boleh puan ceritakan sedikit tentang latar belakang puan? Boleh. Nama saya Siti Hazika binti Zulkifli. Saya dari Kembangan. Emosi saya sekarang ni, saya rasa macam taklah sedih sangat, tak macam tengah-tengah biasa je. Boleh saya tahu tujuan puan datang ke sini? Saya sebenarnya ada kawan kerja kat sini. Lepas tu daripada saya duduk saja kat rumah tu, kawan saya ajak mari sini lah. Ada sesi integrasi saya jangan je lah, dia yang recommendkan untuk saya. Puan sebelum ni bekerja ke atau sebelum rumah? Saya bekerja, tapi sebab nak kahwin orang ni, saya pun berhenti. Jadi seterusnya, poin seterusnya? Nama saya Nurul Husni Darhayu. Saya asal daripada KL, tapi saya dah lama tinggal kat sini sebab saya ikut sebelum saya kerja kat sini. Jadi urusan saya biasanya saya bekerja juga sambilan dekat rumah. Sebenarnya saya bekerja macam biasa, tapi lepas saya dah berkahwin ni, saya pilih untuk bekerja dekat rumah. Macam mana puan boleh tahu tentang integrasi yang saya jalankan? Kawan saya beritahu, dia nampak dekat social media, kat IG. Jadi puan buka sesi ni, dia sarankan untuk saya masuk sesi ni lah, sebab dia kata saya dah tak macam dulu lagi. Jadi saya rasa lebih baik saya ikut sesi ni lah. Maksud puan yang puan kata macam tak macam dulu lagi, apa masalah yang puan hadapi? Tak tahulah, orang sekeliling cakap saya macam dah tak banyak cerita, saya macam dah tak banyak cakap, saya pun dah lama tak keluar dengan kawan saya. Lepas saya ada sedikit masalah keluarga lah. Masalah keluarga, boleh saya tahu masalah apa? Rumah tangga. Jadi sekarang puan masih dalam status isteri ataupun dalam masih ataupun status yang lain? Saya masih menjadi seorang isteri. Jadi
mungkin saya akan teruskan kepada poin seterusnya. Okay, nama saya Anis Natul binti Mak Razik, tinggal di Kembangan, Terengganu. Saya ibu tunggal kepada 4 orang anak. Saya bekerja saya ada kedai runcit. Jadi rutin harian saya jaga kedai, urus kedai dan urus anak-anak. Okey, sebelum tu saya nak tanya, tadi awak kata status awak adalah ibu tunggal. Boleh saya tahu berapa tempoh lama awak jadi ibu tunggal? Dalam 5 bulan. 5 bulan. Boleh saya tahu masalah apa yang awak hadap dengan suami sebelum awak menjadi ibu tunggal? Kita orang selalu bergaduh sebab tak sependapat. Alright. Faham? Baik, Puan boleh perkenalkan diri. Hai semua, nama saya Anisha Ayuni. Semua boleh panggil saya Nisha je. Saya berumur 26 tahun. Saya berasal daripada Hulu Terengganu, tapi saya ikut suami stay dekat sini. Saya ada berkahwin. Ada anak berapa? Saya ada 3 orang anak, 2 orang masih sekolah. Seorang lelaki itu berumur baru 3 tahun. Jadi apa masalah Puan untuk ikut serta dalam sesi interview ni? Saya ada masalah keluarga. Dulu saya boleh handle, tapi sekarang ni saya terlampau tertekan. Jadi saya ambil jalan untuk datang ke sini. Okey, jadi rutin harian Puan sebagai seorang isteri tadi Puan cakap, boleh ceritakan sedikit? Setiap pagi saya akan buat kuih dan hantar ke kedai kampung-kampung berdekatan dengan rumah lah. Lepas tu habis tu saya akan hantar anak saya 2 orang tu ke sekolah dan jaga yang 3 tahun tu dekat rumah. Jadi apa masalah Puan di sini dari segi kewangan ke yang menyebabkan Puan dan suami ada masalah? Termasuk kewangan lah. Saya teruskan dengan pertanyaan seterusnya. Nama saya Nur Azali dari Supri. Saya mempunyai 3 orang anak dan saya merupakan seorang guru di Gombada, di salah sebuah sekolah di Gombada. Status Puan apa sekarang? Masih berkahwin, tapi nak ke fasa perceraian. Boleh saya tahu antara faktor yang menyebabkan Puan memilih untuk ke fasa perceraian itu? Sebab salah satu faktornya adalah suami saya telah ditangkapkan buat dengan bibik saya di sebuah hotel di Gombada juga. Dan yang kedua adalah dah tak ada kesepahaman. Jadi apa yang saya dapat tangkap dalam masalah Puan sekarang, Puan mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan pekerja sosial bagi mendapatkan cadangan ataupun langkah penyelesaian bagi masalah Puan lah. Betul. Okey, jadi saya nak tahu sekarang anak-anak Puan macam mana? Keadaan anak Puan? Adakah masih bawah jagaan Puan ataupun Masih di bawah jagaan saya. masih di bawah? Okey. Saya nak tanya lagi, adakah suami Puan masih dalam rumah yang sama ataupun dah Berkongsi. Alright, terima kasih. Okey, Puan seterusnya boleh perkenalkan diri? Puan boleh panggil saya Sarah. Status saya masih lagi isteri orang dan saya mempunyai 3 orang anak. Tapi sekarang saya balik kampung duduk dengan mak ayah saya. Sebelum ni saya duduk dengan husband, tapi semenjak ni saya balik kampung sebab hubungan saya dengan suami tak berapa okey. Lepas tu Sebelum maaf saya mencela, tapi boleh saya tahu dari segi keadaan emosi Puan sekarang macam mana? Kosong. Jadi Puan rasa kesepian? Lepas tu saya decide untuk balik kampung duduk dengan mak ayah saya. Anak semua saya bawa. Lepas tu sebelum ni okey, cumanya sejak dia dapat kerja tukar tempat baru, situ dah mulanya macam tak okey, tak ngam. Saya pun jadi anak-anak tu tak abai, saya tak uruskan. Sebab tu family saya decide call balik jumpa kat kampung ni macam Pekerjaan suami apa? guru. Guru. Jadi keadaan awak dengan suami awak dalam keadaan yang tak okey lah sekarang. Boleh saya tahu sebab apa? Sebab dia jarang balik. Jarang balik? Maksudnya semasa saya dan dia tu biasa balik lambat. Masa tak urus sangat malam baru sampai. Macam ni.
Jadi saya sekarang ambil masa untuk jauhkan daripada dia, husband saya tu, sebab saya nak tenangkan diri saya. Sebab saya ada dengar dan saya ada buka dia punya phone, dia ada orang lain dengan guru juga. Jadi sebab tu saya balik. Lepas tu pada masa sama, family saya cadangkan untuk datang sini. Lagipun family saya ada tengok dekat Facebook, jadi dia cadangkan dan dia bawakan saya tadi untuk datang ke hari ni lah. Alright, baik Puan Sarah. So saya teruskan lagi dengan klien yang last. Okay, dalam sesi interview ni kali pertama saya dapat klien seorang lelaki. Jadi boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farhan bin Dato' Abdul Halim. Saya merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya dan saya mewarisi syarikat ayah saya sendiri. Okay, macam ni, kalau macam tu Encik Farhan boleh bagi tahu status? Saya telah berkahwin tapi tidak mempunyai anak. Jadi sekarang permasalahan yang saya dapat selepas mendengar apa yang Encik Farhan bagi tahu, sekarang isu dia adalah anak. Ya. Okey, jadi boleh saya tahu macam mana Puan Farhan boleh dapat pengetahuan untuk sesi interview kali ini? Jujurlah, saya sebenarnya saya tak nak pun datang sini. Tapi disebabkan ada desakan keluarga, saya terpaksa juga datang sini. Sebenarnya saya rasa saya tak ada masalah apa-apa pun dan tak ada sebab untuk saya datang sini. Okey, Encik Farhan, saya faham mungkin keadaan emosi Encik Farhan dalam keadaan yang tidak stabil. Tapi saya rasa mungkin Encik Farhan perlu tenangkan diri dulu dan bagi tahu dengan nada yang lebih sesuai lah. Sebab sekarang kita bukan nak menjalankan sesuatu interview dengan secara emosi, tapi kita nak cari jalan penyelesaian setiap masalah yang kamu semua hadapi. Jadi Encik Farhan boleh terangkan apa yang Encik Farhan alami? Okey, dulu saya minta maaf sebab saya tinggi suara. Alright, tak apa Encik Farhan. Okey, saya cerita. Saya sebenarnya kena isteri saya sendiri yang mengatakan bahawa saya curang. Sebenarnya saya tak curang pun. Dia sendiri yang cemburu kita. Sebab apa? Sebab dia cemburu yang saya selalu jual dengan perempuan-perempuan lain. Padahal itu atas urusan kerja je. Dia tu yang cemburu buta. Saya sebenarnya tak ada niat nak curang pun. Okey, sekarang macam Encik Farhan kata tadi, Encik Farhan ada masalah dengan isteri. Jadi sekarang boleh saya tahu Encik Farhan masih dengan isteri, statusnya apa? Masih, tapi saya dah dihalau keluar. okey, sekarang saya macam tertuju kat satu klien ni sebab dari tadi dia macam diam je. Boleh saya minta izin untuk saya tanyakan soalan kat dia? Boleh. Yang lain? Alright, so Puan Syakila, betul? Saya tengok dari awal sesi interview tadi, awak asyik diam je. Boleh saya tahu lebih detail tentang awak, apa yang awak rasa dan apa yang awak lalui sekarang? Mungkin sedikit sebanyak saya dapat membantu untuk kurangkan beban fikiran yang awak lalui sekarang. Saya rasa mungkin sekarang awak tak tahu macam mana nak luahkan perasaan, ataupun mungkin awak takut atau ragu-ragu dengan saya. Tapi saya boleh yakinkan bahawa setiap apa yang awak kongsikan akan saya jaga dengan sebaik mungkin lah. Mungkin sekarang awak boleh ceritakan. Alright, tak apalah macam itu. Mungkin saya rasa awak tahu macam mana nak luahkan. Jadi saya bagi buku ni untuk awak lukis ataupun tunjukkan perasaan awak. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Kau acuhkan. Ucapkan terima kasih kepada semua sebab sudi meluahkan atau menceritakan tentang apa yang korang lalui. Dan untuk Puan Syakila tadi, saya perasan berdasarkan apa yang Puan lukiskan ataupun gambarkan tentang situasi atau keadaan Puan tadi, saya rasa mungkin Puan memerlukan
masa yang lebih panjang untuk pun menenangkan diri pun. Jadi berdasarkan apa yang saya dengar tadi, luahan setiap individu, saya tahu bila melibatkan hubungan antara keluarga, pasangan ataupun orang yang kita percayai, ia boleh mengangkut dan memberi kesan yang sangat mendalam. Kadang kita rasa penat, hilang arah atau rasa tidak dihargai, dan itu juga lumrah yang dilalui mengikut kemampuan masing-masing. Jadi sebelum kita bergerak ke fasa ataupun sesi yang seterusnya, saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kerana awak semua sudi datang ke interview saya dan mempercayai saya untuk menjadi salah seorang orang penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh awak semua. Dan saya harap sesi ini dapat membantu sedikit sebanyak dalam mengubah kehidupan tuan-puan semua, dan mungkin kita akan berjumpa di lain hari lagi. Terima kasih. Betul korang sayang kat pasangan korang masing-masing, korang takkan buat dia terluka, takkan buat dia nangis. Okey? Curang itu pilihan. Ingat, curang tu pilihan. Kesianlah dekat pasangan korang yang banyak berkorban untuk korang. Tak kisahlah lelaki dan perempuan dekat luar sana. Terbang